Nak discuss apa lagi? You tu bukan pernah nak berubah pun. Asyik I je ni yang nak kena mengalah dengan you. Itulah you. Bila I ajak discuss je, you salahkan I. Semua salah I. Macam I tu betul sangat. Kalau macam ni, sampai bila-bila pun benda ni takkan selesai. Hey, nak selesaikan apa lagi? Kita ni dah tak ada persefahaman dah pun. I okey je. Kalau you lafaz kat I sekarang. Lafaz lah. Farah Afika binti Musa. Dah sampai dah anak menantu Mak? Mak! Mak, ni kita orang terkunci dalam rumah ni, Mak. Tolong buka pintu, Mak.